Ramai yang tanya saya, kenapa harga emas public gold lebih tinggi daripada spot price? Spot price kan harga emas dunia. Okey, sebenarnya spot price tu bukanlah harga emas fizikal macam ni yang kita boleh beli pun. Itu adalah harga emas mentah yang bank dan pelabur besar jual beli dalam jumlah beratus kilo. Belum lagi masuk kos apa-apa. Spot price ni ibarat harga gandum dekat pelabuhan. Murah sebab masih bahan mentah. Tapi bila dah proses jadi roti, dipotong, dibungkus cantik, barulah ada harga yang sebenar. Sama juga macam emas. Bila dah ditempa jadi jongkong ataupun dinar, ada kos pemprosesan, pengangkutan, insurans, penyimpanan, semua tu akan ditambah sikit-sikit. Lagi satu, spot price dalam USD. Bila ringgit jatuh naik, harga emas kita pun ikut berubah. Jadi beza harga tu normal. Spot price tu harga asas, tapi harga public gold adalah harga emas fizikal yang dah siap diproses dan dijamin tulen yang kita boleh pegang dan simpan sendiri. Jadi bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas bersama public gold, RM100 pun dah boleh buka akaun emas cap. Terus isi borang saya untuk bermula, saya akan guide step by step.